Masa dulu anak kita nak makan, nak beli aiskrim ke apakah, kita duit tak ada kan. Kita duduk kaki lima. Kehidupan saya pun kat Sarawak pun. Lepas tu saya merantau ke KL buat meniaga, tolong dia meniaga kan. Saya meniaga. Lepas tu dalam 9 tahun saya tolong dia, anak dia ambil alih. Lepas tu rumah yang bapak dia bagi sama saya pun dia ambil, kereta pun dia ambil. Lepas tu jadi saya tak ada rumah. Lepas tu saya merantau lah, pergi ke bandar. Masuk ke bandar, saya duduk tidur kaki lima. Dulu saya duduk dekat Maybank, depan Kota Raya. Saya duduk situ dulu. Ramai orang Cina-Cina tua-tua pun ramai sana. Sama saya punya anak 6 bulan itu macam lah saya duduk. Tapi kita tak ada duduk tidur tempat tu tetap. Malam-malam kita jalan. Kalau dah mengantuk nanti baru kita balik situ tidur. Kadang-kadang tempat lain tidur. Kadang anak kita, kalau masa dulu anak kita nak makan, nak beli aiskrim ke apakah, kita duit tak ada kan. Kita duduk kaki lima. Saya cakap sama anak saya, tunggu sabarlah kata dia. Kalau kita ada rezeki, kita belilah. Tapi anak pun faham juga. Tengok keadaan bapak dia macam mana, hidup susah. Pasal tu itu hari dia orang bagi nasi dekat Maybank. Dia orang ambil gambar sama saya orang empat. Kami orang empat dari beradik, anak saya 2. Dia ambil gambar, dia tanya, abang ada kerja tak? Ada kerja. Sekarang saya tak ada kerja, saya kata dia. Dia kata, bang, apa pasal anak tak sekolah? Saya kata uang tak ada, saya duduk kaki lima. Putu kata, tak apalah bang, tanya sekarang kita tolong abang dapat rumah dulu, dia kata. Lepas tu dia tolong. Dia bawa saya pergi Baitul Mal, sama dengan jumpa itu Ustaz pun isi borang sama semua isi. Dalam 1-2 minggu lebih tu macam dia cakap, abang punya mohon lulus. Abang boleh dapat rumah. Dia datang, bawa pergi beli barang kan, beli dak pinggan, dak periuk, dak tilam, bantal apa semua. Lepas tu saya duduk sini. Lepas tu dia sebulan tu dia datanglah hantar barang makan. Dia tanya, dia call kita, bang, barang makan lagi masih bang? Dia kata masih lagi. Kalau nanti habis bang, abang call lah, saya bagi tahu. Nanti saya orang hantar. Dia kata. Saya punya anak 2 bulan tak bersekolah. Dia sekolah itu hari dia sekolah darjah 5. 2 bulan tak bersekolah. Lepas tu saya dapat bantuan apa semua. Saya terus panggil anak saya masuk sekolah. Kehidupan pun susah lah kalau macam tu. Kita mikir kita susah, kita ingat anak. Kadang-kadang saya kalau ada orang bagi barang, saya bawa pasar karat, saya meniaga pasar karat. Daripada situ saya kumpul wang sikit-sikit, saya buka sate. Dulu mahiran saya buat kuah sate ni daripada datuk saya. Dia ajar saya ni cara buat dia, ni cara masak dia, ni bahan ni. Lepas tu saya punya anak yang sulung, dia pun selalu sakit. Dia sakit hati bengkak. Orang keluar hospital semua ada kan. Jadi kita senang sikit. Masuk ward pun dia tak kena bayar. Kadang tidak Baitul Mal tolong bayar. Kadang-kadang tidak kecara pun datang hantar barang makan kan. Itulah untuk kita ringan sikit beban kita lah, tanggungan kita untuk nak beli barang makan. Saya banyak-banyak terima kasih lah pada Uncle Justin nolong saya selama ni. Saya menghargai dia tolong saya. Lepas tu kan dia datang pun saya hormat dengan dia. Macam kata keluarga saya sendiri. Malah yang seluruh lah dah tidak bicara.